Ladies and gentlemen, please arise for the love anthem. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Cabutan Bertuah. Saya Ishak Basiran, pengarah urusan Bayu Asli. Seperti biasa tuan-tuan, tanggungjawab kita pada hari ini ialah untuk melaksanakan Cabutan Bertuah untuk bulan Disember 2010, di mana kita menawarkan sebanyak 20 pemenang cabutan bertuah RM10,000 untuk 20 orang. Maknanya seorang akan dapat RM500. Dan juga kita untuk bulan 12 kita tambah lagi dengan tambahan produk tambahan, hadiah tambahan, yakni Amplify. Jadi kita mulakan sekarang. Silakan. Ini senarai mereka-mereka yang membuat belian daripada stokis dan juga membuat belian secara online yang bernilai RM150 dan ke atas. Sekarang ni kita print secara otomatik. Maknanya sekiranya anda membuat belian di stokis sekalipun, pastinya akan termasuk terus otomatik ke dalam ni. Dia tidak ada tak ada miss. Kalau dulu kita minta stokis inform kita, sekarang kita dah ubah dia programming. Maknanya kalau anda membeli di stokis pun otomatik syarikat akan tahu dan kita akan print sekali. Dan inilah jumlah belian yang ada di mana buat secara online yang layak untuk mendapat cabutan bertuah yang membuat belian RM150 ke atas. Okey, jadi saya mulakan cabutan nanti suami minta satu bawah dua minta sudah sekali, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10. Okey, jadi saya akan bacakan bermula dari pemenang yang pertama yang menyatakan saya bagi yang pertama. Okey, pemenang yang pertama ID dia MZ Koyu Muhammad Zainuddin bin Awang Haji Ibrahim. Beli daripada stokis SB989. Jadi tahniah kepada Encik Muhammad Zainuddin bin Awang Haji Ibrahim. Ini pertama. Yang kedua ID dia Aisyah AIS Ashhan Aisyah 926. Noraisyah binti Ibrahim. Jadi tahniah kepada Noraisyah binti Ibrahim, anda telah mendapat memenangi RM500 tunai. Okey, seterusnya ID ialah Udin 6363 Haji Isamuddin bin Rahman. Wah, Pak Haji ni dulu pernah menang RM1,000 ni. Jadi tanya kepada Haji Isamuddin memenangi RM500 tunai. Dan seterusnya ID ialah Rista RISTA. Nama Rista Firsta. Wah, ini masalah tu. Daripada Singapura memenangi RM500 tunai. Tahniah kelima yang kelima ID Tawa 33 TAWA 33 Tawa binti Hababa, pejabat kesihatan daerah sempurna Sabah, daripada Sabah. Ini pemenang daripada Sabah. Belian secara online. Jadi tahniah kepada Tawa binti Hababa. Ini yang keenam. Yang keenam ID ialah Zaini binti Abdul Rahman, Pulau Pinang, belian daripada SB633. Jadi tahniah kepada Cik Zaini bin Abdul Rahman, anda telah memenangi RM500 tunai. Yang ketujuh ID Haji Rahim 898, nama Rahim bin Abu Bakar. Jadi tahniah kepada Cik Rahim, belian melalui stokis SB633. Haji Rahim telah menangi RM500 tunai. Ini yang ke-8. ID ialah Hawa 58 HAWA 58 Hawa Abdul Adam bin Hashim. Hawa Adam binti Hashim.
daripada Kedah, pembelian secara online menggunakan banking ke kredit ni. Okay, jadi tadi pada Hawa Adam binti Hashim. Ini yang ke-9. ID Roland, R-O-L-A-N, Rosdiah binti Ali. Beliau melalui SD 995. Ya, tanya kepada Rosdiah binti Ali kerana anda telah menangi RM500 tunai. Dan yang ke-10, yang ke-10, ID Mamat 926, Muhammad bin Cik Mat, daripada stoki dia Muhammad 926. Okey, tanya kepada Encik Muhammad bin Cik Mat kerana mendapat RM500 tunai. Jangan takut tuan-tuan dan puan, kita ada lagi 10 lagi pemenang untuk menangi RM500 dan Shopee akan cabut. Shopee cabut. Jadi tuan-tuan, sementara kita menunggu Shopee cabut, saya nak maklumkan yang terkini Bio Asli akan mengeluarkan banyak lagi produk-produk baru menjelang 2011. Antara dia, saya dah pergi ke Dubai dan melawat kilang susu unta, tengok ladang unta, dan saya yakin dengan teknologi dia begitu hebat dan begitu canggih. InsyaAllah selepas ini kita akan mengeluarkan produk-produk yang berasaskan susu unta. Ada lagi produk yang terbaru yang berasaskan minyak argan. Dan kita insyaAllah daripada masa ke masa akan mengembangkan lagi perniagaan ini sehinggalah Bio Asli akan menjadi satu pasar raya online terbaru yang terbesar di Malaysia dan mungkin juga di dunia. Kita mensasarkan begitu. Dan pada 27 hari bulan 2 kita jemput 27 hari bulan 2 2011 seluruh ahli Bio Asli seluruh dunia, terutama yang dekat dari Singapura, Brunei, datang beramai-ramai ke office baru kita. Kita ada ibu pejabat yang desain canggih bertaraf global. Ada showroomnya, ada office baru, ada dewan untuk memudahkan anda lebih memahami Bio Asli dan untuk kata orang menunjukkan komitmen kita lebih serius untuk menjadi satu brand global. Okey, Sobi, umumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah yang sebelah. Jadi pemenang yang wang tunai sebanyak RM500 yang ke-11, ID dia Hasparina 525. Nama dia Hasparina binti Muhammad, kemudian daripada SD 554. Seterusnya yang ke-12, ID tempahan Tajul Hakim, nama Tajul Hakim Muhammad, ini pembelian secara online. Okay, dan seterusnya ID dia Amir 270986, nama dia Afifah binti Muhammad Aisyah. Ini pun pembelian secara online. Okey, yang ini ke-14, ID Pangkat 88, nama Aziz Ibrahim, pembelian melalui stokis 587. Okey, yang ke-15, ID Komodo, nama Muhammad Zaki bin Muhammad Ali. Ini buat pembelian secara online. Tanya sebab waktu nanti RM500. Okey, seterusnya ID dia N Jas, nama Suhasri Ismail. Jadi pun pembelian melalui online. Okey, seterusnya yang ke-17, ID dia Adli 83, nama Muhammad Adli Lee Abdullah. Alamat dia Guru Pejabat Polis Kontingen Cawangan Persenjataan Batu Kawah dari Kuching, Sabah. Okey, tanya. Okey, seterusnya yang ke-18, FEZ 74, nama Fazlihan bin Muhammad Ali. Jadi pun pembelian secara online. Okey, yang ke-19, Fiza 1702, nama Roni Fiza binti Sanjok. Jadi pembelian daripada stokis. Yang ke-20, ID dia Jutawan 3, nama dia Khairul Fikri bin Mokhtarudin, pembelian melalui SP 799. So itu tadi tuan-tuan senarai 20 pemenang yang memenangi wang tunai RM500. Dan insyaAllah selepas ini nanti staf Bio Asli akan kontak anda. Kita akan teruskan cek ataupun akan banking terus ke akaun anda. Jadi anda buat pilihan, kita akan tunaikan.